Hari ni aku keluar awal pagi. Kabus pun ada lagi. Sampai di kebun matahari dah naik tinggi. Sebab singgah makan pagi dulu kejap tadi. Halim dah siap nak racun rumput kejap lagi. Bulan puasa ni aku tak masuk kebun, tak lawat. Jadi buat apa yang patut sebelum masuk bulan puasa. Dari rumah boleh dengar bunyi pagar elektrik leaking. Leaking ni terjadi kalau wayar live tersentuh dengan tiang pagar atau ranting pokok. Akan buat tenaga lepas ke bumi dan volt jadi kurang. Dengar tu, kita ikut je bunyi leaking tu, nanti jumpalah tempat dia. Batang pipe ni patah masa potong dahan hari tu. Ada serangga mati dan serangga tu pula jadi penghubung kepada wayar live dengan tiang pagar. Tobatlah home, orang akan gelak kat aku. Punyalah takut kena karan. Elektrik memang tak tutup, boleh dengar bunyi kat dalam ni. Boleh tengok ada light indicator Asno pasang kat sini. Siang susah sikit nak nampak. Pokok cili, tak tanam tapi tumbuh sendiri. Memang letih kalau selalu nak kena potong rumput. Alternatifnya kita racun saja. Tapi racun kena guna racun sentuh, bukan racun serap atau racun sistemik. Walaupun aku tak pandai dalam berkebun, tapi aku rasa buah pisang ni cantiklah juga kejadian dia. Aku akan racun di bahagian bawah pagar, luar dan dalam. Pokok yang menjala tu, itu yang akan sentuh wayar live. Jadi kita matikan dia dari pangkat.
Ini pokok pisang yang aku tanam dari Sulu tapi lupa nak siram. Dah siram tapi lebih kurang 2 minggu lepas tanam. Yang ini yang okey, ada yang tak okey. Pokok terung pipit. Banyak pokok ni dekat kebun ni. Semua tumbuh sendiri, bukan kami tanam. Musim kemarau, lama dah tak hujan, air kurang. Inilah jadi dia. Aku tak suka tengok bawah pokok semua. Jadi aku nak potong rumput bagi clear kat bawah. Aku tak suka dan tak pandai guna bilah besi. Tapi sebab mesin sedia ada dengan bilah besi, aku jadi malas nak tukar ke tali. Jadi guna je lah. Aku rasa geng kebun lain mungkin tak perasan pokok ni ada keluar mata ketam. Ini jadinya bila terlupa nak balut. Tapi yang balut pun ada juga yang rosak main dengan monyet ni.
Itu saja untuk video kali ini. Kalau suka dengan video pendek ini, sila like, komen, share dan subscribe channel ini.